Ini kita nak lihat pula bagaimana kita nak masukkan atau kita nak sisipkan atau kita nak insert image, gambar-gambar daripada Google Image lah, daripada Google Image, daripada internet ya cikgu. Pertama sekali setelah kita buka file kita, pastikan kita berada dalam sunting lah, sunting mode, sunting ya. Kita nampak begitu, sunting ya. Kemudian kita pergi pada AI Smart Search ya. Kita pergi AI Smart Search. Macam biasa juga AI akan baca objektif yang kita tulis ya. Pastikan kita tulis objektif pada profil dan kita boleh masuk arahan-arahan tambahan di sini lah cikgu. Kemudian kita klik image cikgu. Baik, sebelum kita klik image, kita carilah mana image yang sesuai. Katalah kita nak image ni, kita klik ya. Kemudian kita klik right, kita copy image address ya. Kita copy image address. Setelah kita copy, kita minimize, dan di sini cikgu kita nak buat tempat mana. Kalau kita nak buat tempat yang sama di sini, kita klik, tengok ini dia punya cursor ni, kita tekan enter sikit supaya dia bagi space kat kita sini. Kita boleh enter lagi cikgu. Dia kat sini kata kita nak bubuh, maka kita akan pergi pada icon image ataupun kita pergi insert, kita pergi image cikgu ya. Kemudian di sini dekat source ni kita klik kanan, kita klik dulu, lepas tu kita klik kanan, paste ya. Size ni kita boleh dalam kata 300 juga, dan di sini dia ubah secara automatik ya, height-nya. Ini kita save. Baik cikgu, jadi kita dah ada kat sini ya, dan sini pun kita boleh resize lagi. Cuma masalahnya cikgu ialah bila kita ada sini, kalau kita nak gunakan smartboard ya, kita nak tunjuk pada murid-murid kita dalam kelas, kita guna sebagai pengajaran, macam ni kita tak boleh kan cikgu. Di sini boleh ya, bila kita main dia, dan kita akan lihat kita boleh besarkan di sini ya. Tapi di sini apa yang kita perlu buat ialah pertama kita highlight dia cikgu. Dalam juga masih lagi dalam edit mode cikgu, kita highlight dia, kita pergi pada link ni ataupun insert a link. Baik, tadi kan kita dah masih ada lagi link dia yang kita copy tadi, maka kita sekali lagi kita klik dekat URL ni, kita klik right, kita paste dan kita terus save dia. Baik, lepas tu kita simpan RPH. Jadi cikgu, bila kita tengok di sini RPH ni, kita pergi dekat dia tadi, kita akan nampak macam ada tangan. Tapi kalau kita tak buat link tadi cikgu, dia tak ada tangan. Jadi kita klik kat situ, dia akan keluar begini cikgu. Jadi kita boleh gunakan, kalau nak besar lagi cikgu tekan control tu cikgu kat keyboard, dan dekat mouse cikgu tu ada roller, cikgu boleh besar kecil lah. Cuma kadang-kadang kalau besar sangat pun dia akan jadi pecah cikgu. Baik, selepas tu cikgu klik balik back. Okey, kalau dia keluar macam ni cikgu tak ada masalah, cikgu klik sekali lagi back, dia datang balik macam ni cikgu ya. Dia datang balik macam kita ada tadi ya. Ini kita tengok dia, kita boleh tulis kat sini ya. Dan kadang-kadang kita kena, setelah itu kita kena simpan sekali lagi cikgu, kita simpan ya. Jadi itulah kemahiran untuk masuk image dari internet ataupun dari Google Image.